Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Novan bin Muhammad Ahmad dan berumur 11 tahun. Saya berbesar hati mewakili Sekolah Kebangsaan Taman Desa Bandar Country Home, Rawang, Selangor. Kod sekolah saya ialah BBA 7230. Terlebih dahulu, izinkan saya berkongsi ringkasan biodata saya. Di waktu lapang, saya suka bermain bola sepak dan mengumpul kad permainan. Manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang ustaz, insya-Allah. Antara pencapaian terbaik saya di sekolah ialah berjaya dinobatkan sebagai tokoh nilam sebanyak 2 kali dan tokoh kanak-kanak 4 tahun berturut-turut. Selain itu, saya juga aktif sebagai wartawan TV PSS dan pernah memenangi beberapa kejayaan di peringkat negeri Selangor. Antaranya, Johan Jelajah TV PSS Sinar Bestari pada tahun 2023 dan tempat ketiga dalam pertandingan studio terbaik TV PSS pada tahun 2024. Dalam video ini, saya sangat teruja untuk berkongsi resensi sebuah buku kegemaran saya yang berjudul Kelas Nakal Mahu Lulus. Karya yang menarik ini adalah hasil kombinasi dua penulis hebat yang terkenal, iaitu Ain Maisarah dan Nur Khairiah. Untuk makluman semua, setakat ini Ain Maisarah sudah menulis sebanyak 111 buah buku dan novel. Kebanyakan buku beliau laris terjual. Malah ada yang diadaptasi menjadi telefilm dan drama. Hebat kan? Buku ini diterbitkan oleh Blink Book Sendirian Berhad yang sangat aktif dalam pasaran buku-buku remaja. Apa yang menarik tentang buku ini? Karya hebat ini mengandungi 102 halaman muka surat. Muka depannya dihiasi dengan grafik, seakan komik yang menarik minat sesiapa saja untuk membacanya, terutama golongan kanak-kanak seperti saya. Susunan cerita, gaya penulisan yang santai, lucu dan mudah difahami membuatkan saya tidak jemu membaca buku ini berulang kali. Bukan itu sahaja, di pengakhiran setiap bab, ada diselitkan tip belajar yang bermanfaat. Sambil membaca, kita dapat menambah ilmu dan belajar banyak perkara yang baru. Buku ini dijual dengan harga RM12 dan boleh didapati di semua kedai buku yang terkenal. Saya memilih untuk mendapatkan buku yang seronok dibaca ini ketika keluar membeli belah bersama ibu tahun lepas. Jom kita mulakan. Saya sudah tidak sabar untuk kongsikan ringkasan cerita ini. Raisya, seorang pelajar cemerlang dari sekolah elit, terpaksa berpindah ke sekolah kampung. Penuh dengan murid nakal dan malas belajar. Selepas ayahnya terlibat dalam sedikit penipuan dan dipenjarakan. Hari pertama di sekolah baru, kacau bilau. Kawan sekelasnya bermain dalam kelas, membuatkan cikgu-cikgu hilang sabar, ponteng kelas sesuka hati. Raisya yang biasa dengan suasana yang akademik yang serius terkejut besar. Tapi Raisya tidak mudah putus asa. Dia nekat hendak menolong semua kawan-kawannya untuk lulus SPM. Pada mulanya, ramai yang tidak berminat. Terasa Raisya ni skema. Tapi lama-kelamaan, usaha Raisya mula membuahkan hasil sehingga semua mula menghormati Raisya. Namun, malang tidak berbau. Rahsia terbongkar. Suasana menjadi tegang apabila kawan-kawannya mendapat tahu yang ayah Raisya terlibat dalam kes jenayah dan dipenjarakan. Kawan bertukar musuh dan mula menjauhkan diri. Raisya terpaksa berhadapan dengan stigma dan ejekan. Walaupun begitu, semangat yang kental mengatasi segalanya. Di era yang serba canggih ini, kita perlulah bersungguh-sungguh berlumba untuk menambahkan ilmu di dada. Dan sedar betapa pentingnya pelajaran untuk masa depan kita nanti. Pada pendapat saya, sudah tentu dorongan ibu bapa, didikan guru-guru dan pengaruh kawan-kawan memainkan peranan yang penting dalam hidup, dalam kejayaan kita. Namun, kesungguhan dan usaha dari dalam diri kita sendirilah yang paling utama.
Terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah kelas nakal mahu lulus ini. Antaranya, kepentingan pengurusan masa, disiplin diri dan semangat tidak mudah putus asa apabila menghadapi cabaran. Dengan tekad dan gigih, kita pasti akan mencapai kejayaan. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian dari saya. Terima kasih, jumpa lagi.